Hello, hai YouTube. Assalamualaikum YouTube. Okey, hari ni aku nak buat video pendek je. Aku nak terangkan beberapa pertanyaan atau komen penonton-penonton viewers aku yang dekat dalam channel aku. So beberapa soalan ni aku akan jawab dan aku akan terangkan sikit kelebihan motor ni. Mesti korang nak tahu kan apa kelebihan dia. Okay, first aku akan jawab dulu beberapa soalan yang mesti orang akan tanya, dan baru aku akan bagi tahu kelebihan dia. Okey. Yang pertama orang selalu tanya tayar. Tayar, top speed, jimat minyak tak? Top speed tu laju ke tak lah? Berapa motor ni boleh pergi? Jimat ke tak? Ataupun patut tak aku beli motor ni? Itu orang selalu tanya lah. Okay. Aku akan jawab buat tayar dulu. Okay. Tayar ni jenama dia ARC Road Winner. Betul lah, ARC Road Winner. Tayar ni seloknya memang licin lah, tapi seloknya kalau korang ada modal lebih sikit, korang boleh tukar lah tayar ni. Tukar apa kepada elok sikit, Michelin ke Pirelli ke, itu kalau korang ada lebih. So kalau korang tak ada bajet, korang pakai lah dulu sikit. Tapi dengan syarat jangan terlampau layan corner lah. Dan jalan licin ke apa, hujan memang licin yang gila lah. So sebab dah ada beberapa rider kita yang dah tewas disebabkan tayar ni. Okay. Kedua, bunyi exhaust. Exhaust ni tak bising mana pun. Dengan harga 13 ke 14 ribu ringgit, korang dapat macam-macam VVA, slipper clutch dan lain-lain, set down force. Korang akan dapat sekali exhaust ni disertakan sekali dengan power bomb. Kau nampak yang ada macam tabung tu, itu kelebihan dia lah, power bomb. Function power bomb ni, korang nak tahu lebih lanjut, kalau aku cerita memang tak habis lah. Korang boleh search Google sikit sendiri kelebihan power bomb, exhaust power bomb punya exhaust. Okay. Yang kedua adalah yang kedua lagi yang seterusnya, tank. Okay, motor ni memang jimat minyak, korang jangan risau. Standard dia pun dia jimat minyak. Kalau aku cakap korang tak percaya jimat minyak, korang kena pakai sini baru korang tahu motor ni jimat ke tak. Macam aku pakai minyak hijau, full tank RM25 minyak hijau, RON 97. Kalau RON 95 aku tak tahu berapa ringgit, tapi pasti lagi murah daripada RON 97. Tangki dia 11 liter. Memang sesuai lah untuk korang jalan jauh apa semua. Memang cun. So kalau macam yang orang lain kena isi minyak 2-3 kali, korang tak payahlah kot fikir kot. Dengan fuel injection dia memang jimat lah minyak, orang kata kan. Okay. Soalan ni orang tanya lagi, barang spare part. Okay. Ingat tak dulu aku cakap barang spare part dia susah cari? Okay, sekarang ni aku tarik balik kata-kata tu. Barang spare part dia sebenarnya mudah je cari. Sekarang ni dah ada banyak je yang dah masuk dalam pasaran Malaysia. Lagi-lagi kalau korang join group, korang join je kelab mana-mana R50 Malaysia, korang tanya je barang ni nak beli kat mana, barang ni beli kat mana. Diorang akan tahu lah, diorang akan show kan kedai-kedai yang murah, yang kedai-kedai yang elok semua. Ada je barang-barang spare part tu. So bab-bab spare part semua korang jangan risau lah, barang-barang aksesori semua ada. Bab top speed. Okay. Bab top speed ni, okay, motor ni 155cc. Dan top speed dia boleh pergi 15 km/h lebih. Kelebihan motor ni. Sebab apa? Dia ada kelebihan assist and slipper clutch dengan VVA. VVA ni kalau otai panggil VTEC lah. Sebab apa dia VTEC? Nanti aku akan terangkan kenapa orang panggil dia macam VTEC. Seterusnya brake. Okay, bab brake pula, jenama ni sini memang bagus lah. Bagi aku, kalau aku nak tukar, aku rasa baik tak payah. Daripada beli jenama Brembo yang cap ayam tu, baik kau pakai je jenama standard kilang ni. Memang cekaman depan belakang dia memang padu. Aku kata mantap lah, great padu punya. So kalau korang dapat lah, aku sarankan korang jangan tukar lah. Tapi kalau jenis yang kaki modified nak tukar juga, no problem. Ada duit, jalan. Okay, soalan yang aku akan jawab ni, orang akan tanya, bro, motor ni laju tak? Dan bro, boleh tak aku pakai motor ni?
Tersebut kmh lebih. Kelebihan motor ni sebab apa? Dia ada kelebihan assist and slipper clutch dengan VVA. VVA ni kalau Otai panggil VTEC lah. Sebab apa dia VTEC? Nanti aku akan terangkan kenapa orang panggil dia macam VTEC. Seterusnya brake. Okay, bab brake pula. Jenama ni sini memang bagus lah. Bagi aku kalau aku nak tukar, aku rasa baik tak payah daripada beli jenama Brembo yang cap ayam tu. Baik kau pakai je jenama standard kilang ni. Memang cekaman depan belakang dia memang padu. Aku kata mantap lah, great padu punya. So kalau korang dapat lah, aku sarankan korang jangan tukar lah. Tapi kalau jenis yang kaki modified nak tukar juga, no problem. Ada duit, jalan. Okay, soalan yang aku akan jawab ni, orang akan tanya, bro, motor ni laju tak? Dan bro, boleh tak aku pakai motor ni? Sesuai tak aku pakai motor ni? Itu soalan-soalan yang selalu sangat lah aku dengar. Lepas tu sampai ada cakap sisi kecil tak kena dengan body. Soalan macam tu pun selalu aku dengar. Okay, ini penerangan aku panjang sikit. So penerangan ni aku open. Ini bagi pendapat aku. So bagi korang yang dengar pendapat aku ni dengan elok-elok dan fahamkan, terpulang pada korang boleh terima ke tak. Tapi yang mana boleh terima tu alhamdulillah lah. So sebelum korang nak angkat motor ni, korang dengar dulu penjelasan aku. Okay. Contoh aku bagi Y, abang dia. Y15 atau orang panggil Y suku. 149 cc tak silap aku. Sekarang ni Y15 memang jahat. Barang spare part memang bersepah, barang racing memang bersepah, dan laju dia pun memang bersepah laju dia. Aku tak memang, aku ada video dia. Mana pun dia tetap, minyak korang tetap jimat, tak adalah parok sangat kan. Pakai macam pakai carburetor. Yang seterusnya, korang tengok Y suku. Pergi dia jahat kan laju, itu memang dah bikin power lah. Aku rasa horsepower dia mungkin dalam 30 ke 40 horsepower. Okay, ini adik dia baru lagi keluar dan disertakan dengan VVA dan slipper clutch. Yang aku lebih tertarik VVA ni. Korang bayangkan VVA. Motor 150 yang pertama ada VVA ni dibandingkan dengan Suzuki Belang apa semua yang lain lah seangkatan dengannya. VVA ni lebih kurang macam macam mana aku nak bandingkan dengan Double R, Kawasaki Double R yang ada power valve. Yes, 150 Double R yang ada power valve. Tapi power valve tu bukannya sentiasa ada. Dia ada certain RPM baru power valve tu buka, baru pergi motor dia. Macam motor ni daripada 0 RPM sampai ke 13,000 RPM, dia punya VTEC atau VVA tu sentiasa open. Korang bayangkan. Standard kilang pun memang macam tu. Dia ibarat, okay, aku terangkan korang VVA ni apa kan. Okay, VVM ni dia ada satu teknologi baru daripada Yamaha. Single cylinder, satu cam, ibarat korang pakai dua cam macam enjin Honda yang ada guna Dodge. Okay. Dia satu cam tapi ibarat ada dua cam. Dia kelebihan VVA ni selalunya Kapcai lah, contoh EF5. Orang selalu tanya, bro, aku nak pakai high cam ke low cam? Kalau sepatutnya orang akan jawab, kalau kau nak main bandar kau pakai low cam, kau nak main top speed kau pakai high cam. Itulah selalunya orang akan cakap. Motor ni pula korang tak payah pening-pening nak pakai high cam atau low cam, sebab dua-dua dia ada dalam motor dia. Bila kau bawah 7,400 RPM dia akan guna low cam. Bila kau atas pada 7,000 dia pakai high cam. Itu kelebihan dia. So bila dah ada je sistem VVA ni ataupun orang panggil VTEC, kau bayangkan kalau kau bikin enjin dia ni. Kau salut crankshaft, kau tukar blok. Kalau ada blok sampai 70 kalau ada blok 70, size 70 pun masuk. Lepas tu kau jet root lagi apa?
Kau jeruk dan kau buat macam-macam lagi pada enjin ni lah. Kau jumpa pemain power, tukar ECU, APTH, tune box dan macam-macam lagi. Kau try dulu buat. Lepas kau dah buat tu, aku tak teragak-agak motor ni kemungkinan boleh dapat sampai 50 ke 60 horsepower. Kau bayangkan kalau motor ni boleh dapat 50 ke 60 horsepower, macam mana pergi dia? Kalau adik dia Y15 yang tak ada sistem VVA ni boleh pergi sampai 40 horsepower, itu tahap dewa lah tu. Kau bayangkan ni, R15 boleh sampai 50 ke 6 horsepower bila korang dah bikin. Silap-silap kau boleh gigit belakang double R. Kita belum cuba, kita belum tahu kan. Orang kata, boh, tak rugi ke beli motor ni? Okay, bab rugi tak rugi tu aku terangkan situasi. Korang tengok dulu Kawasaki Double R tahun 2003 lo, contoh macam tu lah, tahun dia keluar. Harga dia berapa? Murah gila weh. Nak bandingkan sekarang dengan tahun 2018. Harga dulu orang tak pandang sangat Kawasaki Double R ni. Sebab apa? Tak tahulah kan sebab apa kan. Zaman tu pun zaman aku pakai EFY lagi. Lepas tu kau tengok dah selang berapa tahun, bila orang dah kata, "Oi, motor ni laju lah, apalah, barang dah pandai, orang otai-otai dah pandai bikin apa semua kan." Harga meningkat sampai motor pun jadi motor panas. Lebih kurang macam tu lah. Motor tu memang laju, tak dinafikan, memang laju lah. Kalau dah dibikin sampai 2 meter 200 GPS pun ada juga. Tapi untuk kegunaan lama, long, aku tak sarankan lah untuk bikin lah. Sebab Double R ni maintenance dia tinggi, manja orang kata. Sebab macam piston dia tu tukar setahun sekali kau patut tukar. Macam tu lah. Aku kalau salah minta maaf lah, sebab aku bukan pemain two stroke, tapi aku dah dengar cerita macam tu lah. Kau bayangkan macam yang aku cakap tadi lah, kalau korang bikin motor R15 ni macam mana. So terpulang pada korang. Kalau nak cakap motor ni laju ke lembab ke, terpulang pada korang. Tapi dengan design entry level superbike dan engine power macam ni, kalau 155 dia boleh pergi sampai 15 lebih. Kau tak pernah lagi kan tengok contoh superbike, kau panggil sport bike yang 250 boleh pergi 250, tak pernah lagi kan. Tak ada lagi. Yamaha ni je yang CC dia 150 boleh pergi 15 lebih. Disebabkan dia ada sistem VVA atau otai panggil VTEC. Okay, aku harap penerangan aku dekat sini masuklah sikit-sikit, yang adalah tertarik pada korang sikit kan, yang korang boleh terima kan. Yang mana tak boleh terima tu aku minta maaf banyak-banyak, sebab ini semua hanya pandangan dari sudut mata hati aku. Macam tu lah. Dengan harga sekarang yang 13 ke 14k, aku rasa berbaloi kot korang beli motor ni. Jangan sampai satu hari nanti korang menyesal. Sebab apa? Bila motor ni dah akan datang 2-3 tahun, bila barang racing dah banyak, Umar Racing bawa masuk barang, lagi apa, Aspada bawa masuk barang, barang-barang spek racing lah. Time tu motor ni dah boleh cocok, orang kata gigit belakang Double R. Time tu lah harga permintaan tinggi akan naik. Dia peminat two stroke dengan four stroke ni, dia ada peminat dia tersendiri senang je. Dia kalau peminat two stroke dia two stroke je, peminat four stroke je. Salah tu dorang, kita macam kadang-kadang ikut angin juga. Ada je kawan aku yang minat dua-dua. Untuk yang jiwa kelajuan, yang betul-betul jiwa cari top speed tu, yang minat two stroke tu, tak salah pun nak pakai. Macam aku jujurnya aku pun minat two stroke, tapi aku lebihkan kepada cutting design dan fuel save economy. Sebab aku lebihkan kepada fuel injection, lebih jimat minyak, lebih senang setting naik atas dyno. Semuanya ikut ECU je. Tak ada leceh pun. Okey lah. Aku harap penerangan aku dekat sini dapatlah manfaat sebersikit untuk korang Nak kata motor ni laju tak laju, korang fikirlah sendiri. Jangan, satu saja daripada aku, jangan menyesal suatu hari nanti. Okey. Aku bukan nak menangkan motor ni atau apa, tapi aku cakap motor ni bawa memang sedap. VVA, VTEC. Kau nampak VVA, VTEC. VTEC, VVA. Itu saja dari aku untuk hari ini. Sekianlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau nak menang giveaway,
kamera action camera Iken H9R ni ada 2 biji. So untuk 2 pemenang pertuah, senang, cara nak join je senang je. Jangan lupa like video, subscribe dan komen pada video saya, okey. Pemenang bertuah saya akan umumkan pada 1 hari bulan 1 2019. Okey. Ciao.